Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali dalam Parallax Podcast. Okay. So anda bersama saya Cikgu Izzuan dan Saya Cikgu Aina. Okey Aina, kita kembali dalam episod yang seterusnya. Sekejap kita nak betulkan kita punya betulkan dulu mikrofonnya Cikgu ni. Izzuan. Test dengar Okey Aina. Okey. Kita nak bagi tahu juga dekat penonton kan. Mungkin diorang dah tengok episod sebelum ni. Betul. Apa tu Parallax Podcast? Aina bagi tahu sikit Aina. Okey, Parallax Podcast ni Cikgu Izzuan. Okey, kita pihak Sekolah Seni Malaysia Perak ni kita akan interview pihak pentadbir, cikgu-cikgu. Kita nak tahu siapakah di sebalik Sekolah Seni Malaysia Perak ini. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, boleh tak Cikgu Izzuan kita ni perkenalkan tetamu kita pada hari ini, Cikgu Izzuan? Kenapa tidak? Tapi sebelum nak memperkenalkan tu, ingin sekali kita nak minta penonton-penonton yang ada menonton kita dekat YouTube sekolah ni, janganlah lupa subscribe. Tekanlah loceng. Alright, dan boleh tinggalkan komen kat bawah. Mungkin ada permintaan apa-apa ke kan? Nak kita interview siapa ke? Betul, Cakap soalan pasal apa? interview. Kita akan interview barisan-barisan pendidik. Betul, Cikgu Sebab Izzuan. biasanya kalau sekolah seni ni kita selalu sangat dengar pencapaian diorang, budak-budak, anak-anak. Tapi dalam podcast ni kita tak nak sentuh pasal pencapaian tu. Kita nak interview orang hebat di sebalik kejayaan itu. Sekolah Seni Malaysia Perak. Betul. Jadi kita bersama dengan seorang jejaka lah sebelah kita ni kan. Okey, kalau penonton dapat tengok lah kan, dia segak orangnya. Segak berkarisma. Berkarisma. Yang paling penting seorang yang berwam-wam-sam. Wam-wam-sam. Berwam-wam-sam. Kalau kita tengok, kalau kita dengar cerita dia, orang sebelah kita ni Aina, pada asalnya dia bukan seorang guru. Habis tu dia seorang apa? Nak tahu daripada apa dia menjadi seorang guru, kita perkenalkan sebelah kita ini. Ini dia penolong kanan pentadbiran Sekolah Seni Malaysia Perak, Cikgu Rizwan in the house. Assalamualaikum Cikgu Khabar, Rizwan. Cikgu? Waalaikumsalam. Okey, Cikgu boleh dekat sikit dengan mikrofon, Cikgu? Rizwan, Cikgu Okey. Aina ya. Bersemangat hari ni ya. Betul. Kita nak dapatkan Cikgu Ridwan ni nak masuk dalam kita punya podcast ni bukan senang tau. Bukan senang. Dia busy anak-anak ya. Busy macam ni dia punya jadual pack betul dengan mengajar, dengan meeting lagi Cikgu Rizwan. Dengan nak semak operasi. PSO. Mesyuarat. Okey, jadi terima kasih Cikgu kerana sudi menerima undangan Parallax Podcast. Okey Cikgu, kita ni adalah buat research kan? Research sikit. Jadi host ada research. Cikgu ni pada asalnya dulu bukan seorang guru. Pada asalnya cikgu bukan degree pendidikan, betul kan? Betul Cikgu. Okey, jadi kita nak tahu cikgu ni daripada mana. Boleh tak kita nak cikgu introduce latar belakang cikgu? Baik, terima kasih atas jemputan Cikgu Izzuan Sama, dan Cikgu. Cikgu Sama-sama. Aina. Saya rasa berdebar-debar jugalah ya, sebab tengok pada setup podcast ni ya, sangat-sangat menarik ya. Jadi saya Cikgu Rizwan ya, berasal daripada Kelantan. Ulang balik? Kelantan. Kelantan. Ya, Patut ada iras-iras izu Islam. kembar dia. Kembar dia, Cikgu Rizwan. Kembar dia. Ni Kembar kembar kelima. betul ke kembar Tipu-tipu tipu-tipu? saja. Ya. Dunia tipu-tipu. Cikgu, tapi tak dengarlah cikgu cakap Kelantan. Cuba cakap Kelantan cikgu. Kecek Kelantan sikit cikgu. Hari ini rasa menarik juga ni. Tapi tak keluar Kelantan juga tak Kelantan. Masih Melayu tu. Tapi Masih Melayu sekarang baku ni tu. dia ada dua perkataan yang kita boleh tengok orang tu orang Kelantan ke tidak. Betul. Okay, kita nak Satu. try. Yang Satu yang pertama Cikgu Yang Rizwan. pertama. Cuba Cikgu Izzuan sebut bau. Bau. Cikgu Aina? Lah kita kena interview. Ya, bau. Kalau kami, bau. Faham. Bau. Hashtag kejar dia orang punya, Kelantan. Dia punya tu ada, dengung dia tu lain. Okey, lagi satu saya tahu cikgu. Ya, apa dia tu? Saya nak cikgu sebut. Aina sebut klinik Aina? Klinik. Kalau saya sebut klinik. Cikgu sebut klinik Kami cikgu? sebut klinik.
Memang macam gitu je cikgu. Klinik. Betul, klinik. Ya. Kalau sebut klinik Nik tu tak ada nik, dia klinik. 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 Macam tu ya. Oh, Klinik. okey kalau ayat pergi klinik ada bau. Cuba cakap. Pergi ke klinik ada bau. Lain. Dia Ada punya bau, tu, ya. Mesti betul. lain sikit, ya. Okey, harap hashtag tak tangkap orang Kelantan yang kat sini ya. Okey, cikgu boleh teruskan cikgu? Baik, saya berasal di Kelantan, bersekolah pun di Kelantan lah ya. Lepas tu sambung pengajian matrikulasi dekat USM Pulau Pinang. Ya, USM Pulau Pinang matrikulasi 1 tahun lah. Lepas tu alhamdulillah lulus. Saya sambung dekat University Science Malaysia, Tronoh ya. Okey cikgu, stop jap sampai USM tu. Okey. Cikgu zaman belajar dulu, kita ada isi kan, cita-cita kan. Betul, Darjah 1, cita-cita. darjah 2, darjah 3. Kita nak tahu, cikgu isi cita-cita apa masa darjah 1? Dulu dia cita-cita dia tak banyak tau. Yang Betul. kita nampak biasanya nak jadi apa? Jadi askar. Betul. Nak jadi apa? Jadi polis. Peguam. Peguam tak ada dalam kepala saya ni ya. Oh. Ya, jadi apa? Cikgu. Jadi polis, jadi askar, Pemilihan jadi bomber. tu limit. Itu je pemilihan kan. tu Itu limit. je. Itu yang kami nampak. Adalah kawan-kawan yang hebat sikit nak jadi businessman kan. Ya. Wow, T20. Ada yang nak jadi kontraktor. Ada beberapa kawan yang memang mencapai lah apa yang dicita-citakan semasa sekolah dulu. Ya. Ya. Oh. Cuma saya memang nak jadi apa? Jadi Okey. askar je lah. Askar. Tapi maaf lah rasanya bila pergi interview tu tak cukup isi Sempat kot. pergi tak interviewnya? Sempat lagi. Sempat Boleh, pergi cikgu? juga. Sempat Sempat pergi. pergi ya. Dan mungkin tak ada rezeki lah kat situ. Ya. Jadi boleh sambung balik yang Boleh, Okey, kita boleh tadi. cikgu. Ayahnya kerja apa dulu cikgu? Ayah saya cikgu. Cikgu juga. Ayah saya cikgu. Itu ayah saya tu idola saya lah ya. Oh. Bagaimana Ayah cikgu duluan cikgu. Ibunya? Ibunya suri rumah saya. Suri rumah. Suri rumah sepenuh masa. Jadi ni adakah masa kecil-kecil tengok ayah mengajar rasa terdetik hati nak mengajar ke, atau masa kecil tak terdetik pun nak jadi cikgu? Tapi dulu kalau tengok jadi cikgu zaman dulu seronok. Kan? Dia seronok berbanding dengan sekarang lah ya. Okey, Terlalu nanti sibuk, topik tu kita ya. cerita lepas Jadi, ni boleh? saya pun seronok lah nak jadi cikgu macam ayah saya jugalah kan. Mengajar ya. Tengok apa yang dia ajar tu baguslah untuk murid-murid kan. Jadi saya rasa baik kita sambung cerita tadi dulu. Betul. Jadi, nanti kita sembang sekejap lagi. Ya, betul. Sambung, cikgu. Baik, lepas saja daripada matrikulasi saya sambung dekat USM Tronoh ya. Cikgu matrik ambil kos apa? Matrik dia tak ada course, dia matrik sains. Kat situ betul, 1 tahun lah. Okey. Lepas tu saya sambung dekat USM Tronoh, bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik. Sekejap, ulang semula. Kejuruteraan elektrik dan elektronik. Elektrik dan Ah, elektronik. elektrik dan Kejuruteraan elektronik, elektrik, ya. elektronik. Major dia robotik. Wah. Robotik Kalau boleh tahu masa tu. tahun berapa tu Cikgu Izzuan? Masa tu masuk ke saya SPM tahun 96, matrikulasi tahun 97, tahun 98 lah bermula di situ. 98. Dan 3 tahun lah dekat situ. Alam roh lagi kita. Ya ke? Ya ke? Saya alam roh. Saya alam roh macam tu. tapi Oh, Gen Z. nampak macam sama umurnya. Tak ada muka kita Gen Oh, Z. muka Gen saja. Z. Okey. Oh, jadi cikgu jauh cikgu daripada cikgu robotik now jadi cikgu, tapi jadi cikgu tu tak jauh beza sangat lah sebab Betul. cikgu Ridwan cikgu sains. Ya, Okey, betul. jadi cikgu sambung cikgu lepas matrik. Habis matrik saya sempatlah bekerja sedikit dengan swasta dan saya berkahwin lah. Saya berkahwin. Isteri saya bekerja dekat Perak. Jadi saya pun cubalah daripada kerja dekat Kuala Lumpur, saya cuba minta kerja dekat Ipoh lah kat sini kan. Temuduga sana, temuduga sini tak dapat kan. Jadi tak apa, saya teruskan dan saya duduk, saya fikir, saya rasa hidup saya ni tak lengkap lah. Macam tak lengkap lah hidup saya kan. Jadi saya rasa saya perlu cari sesuatu yang baru lah. Ya. Saya perlu cari apa yang boleh
memenuhi jiwa saya ni, ya. Ya. Saya bincang, saya fikir, saya istiqarah. Tiba-tiba esok saya tengok ada iklan KPLI, kursus perguruan lepasan ijazah. Saya tengok kat situ, ada tawaran kursus kat situ, dan pada masa yang sama ada kakak sulung saya telefon saya, dia kata, bukankah kamu berminat nak jadi cikgu kan daripada dulu? Saya kata ya, minat. Dia kata tu dah tawaran KPLI dah keluar. Jadi saya pun memang saya pun minat lah, memang saya nak minta. Saya pun minta, mohonlah, masa tu mohon online lah. Masa tu belik surat khabar. Tengok dalam laman web lah ada keluar. Saya pun tak tahu, lepas istiqarah malam tu keluar benda tu, terus. iklan tu. Tahun bila tu? 96? Tahun tu 2002 tak silap. 2002 betul. Tahun 2002. Ya. Betul lah, kita dah Jadi, tengok laman web. Betul. Saya pun mohon apa semua. Ada rezeki dipanggil Temuduga lah. Daripada Kuala Lumpur, saya naik bas pergi Temuduga dekat IPG dekat Kelantan, Kota Baru. Oh, jauhnya. Waktu tu cikgu tinggal di Kuala Lumpur. Ya, betul. Daripada KS saya Patah pergi balik lah ke Kelantan Patah lah, untuk semata-mata interview untuk tu. interview tu, ya. Ah. Interview tu. Jadi semasa interview, yang interview saya tu baik jugalah, tanya. Ingat tak siapa nama orang interview tu? Saya tak ingat lah sebab lama Dah sangat lama ni. dah. Lama Betul-betul. sangat, ya. Saya pun pergi, dia kata kenapa nak jadi cikgu. Saya bagi tahulah memang saya sangat-sangat berminat jadi cikgu. Jiwa saya tak boleh lari daripada jiwa seorang pendidik lah. Jadi dia kata tak apalah, nak ambil bidang apa. Masa tu ada sesi untuk dapat mengajar fizik, subjek fizik. Jadi dia kata okey, minta satu masa, bukan satu masa lah, 5 minit. Cikgu, tak apa, dia kata saya panggil cikgu terus lah. Okey, dia kata cikgu cuba ajar fizik. Saya pun Ajarlah fizik. Buat pertama kali. Menggunakan ilmu yang ada sebelum ni. Menggunakan ilmu masa tingkatan 5 dulu. Nasib baik ingat lagi. Sebelum tu Cikgu Rizwan, Ya. SPM Cikgu Rizwan boleh kita tahu berapa? Okey, SPM saya tak adalah bagus orang lain, sebagus orang lain, tapi Berapa tu? masa saya tu dia kira aggregate. Okey. Okey. Aggregate 1 yang paling tinggi kan? Aggregate 1, aggregate 2, aggregate 3 lah. Saya pernah lupa. Tapi masa tu saya dapat orang kata bawah 10 lah. 9 aggregate. Wow. 9 aggregate masa tu, ya. 9 tu hebat tau, pandai tau Ya, Aina. betul. Kelas Betul. 9 tu. Betul ke? Ada lagi yang lebih hebat, ya. Masa tu yang paling hebat 6 aggregate lah. 6 aggregate, dan saya dapat 9 lah kat situ, ya. Memang ambil subjek fizik masa di sekolah? Ya, sains tulen. Fizik, kimia, Biologi. biologi, matematik tambahan, ya. Okay, berbekalkan Okey, ilmu fizik tu, Cikgu Rizwan interview pula di IPG tu. Okey, sambung Cikgu Rizwan. Lepas tu macam mana pula? Tapi masa kat sekolah tu saya minat kimia tau. Saya minat kimia sebab saya ada satu cikgu yang sangat-sangat bagus lah, ya. Nama dia Cikgu Ahmad Mahmud. Okay, kalau Cikgu Ahmad Mahmud ada menonton, boleh komen dekat ruangan komen kita kat Sayalah bawah. cikgu kepada Cikgu Sayalah Rizwan. cikgu kepada Cikgu Ahmad Rizwan Mahmud tersebut. Tu, ya. Cikgu Mahmud tu memang menjadi orang kata inspirasi lah bagi saya, ya. Dengan semangat dia, ya. Dengan iltizam dia, nak menjadikan kami masa tu anak-anak kampung lah, ya. Tak sangka lah kan, tak terfikir sebenarnya nak dapat subjek kimia yang baik, subjek admat yang baik, ya. Tapi dengan semangat dia, dengan kecekalan dia, ya, pagi, petang, malam pun dia buat kelas. Kelas Akhirnya tambahan? kami satu kelas berjaya, ya. Dapat A. Berjaya, ya. Alhamdulillah. Kalau Cikgu Ahmad Mahmud tengok, ya, saya respect cikgu, ya. Rasanya dia dah pencen. Gila Ya, kan. nanti nak pergi melawat dia lah. Tapi kan Aina kan. Ya. Tapi rasanya semua penonton pun boleh dapat boleh faham dengan ayat kita ni. Kebiasaannya kita memang akan dapat, kalau cikgu kan mengajar subjek yang kita tak berapa gemar zaman kita belajar dulu. Betul Cikgu Rizwan. Contoh macam Wan kan. Wan kalau zaman belajar, Wan tak berapa gemar subjek sinografi. Dapat ajar sinografi. Oh, betul juga kan? Ah. Betul, ya.
Tapi matematik suka tak? Saya alhamdulillah sebab cikgunya mantap. Sebab suka tu tak mengajar matematik. Betul, itu tak? betul. Itu betul. Okey. Okey. Okey, sambung cikgu. sambung. Oh, baik. Lepas matrik mana perginya? Matrik ke USM, ambil degree kat situ. Lepas tu saya sambung KPLI lah. Alhamdulillah lepas sebelum tu dapat Berjaya. KPLI, berjaya ya. Dapat KPLI dekat Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang. Daripada dulu, Kuala Lumpur, interview ke Kelantan, Kelantan, dapatnya di Pulau Pinang. dia macam ni. Matrik dekat Pulau Pinang, Okey. sambung degree dekat Tronoh, Perak, Ya. and then balik semula ke Pulau Pinang. Pinang balik. Okey, sekejap. Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Un- Pinang. Untuk penonton semua dan Ya. Aina kalau nak tahu, Ya. tahu ke dekat mana USM Tronoh yang dimasukkan itu? Dekat mana tu Cikgu Izwan? Okey, kalau penonton sekarang tahu, lokasi Universiti Teknologi Petronas itu dulu adalah tapak USM. Ya, betul. Inilah batch USM Saya Campus batch Tronoh. yang terakhir lah. Batch yang batch terakhir terakhir. sebelum UTP tu ambil alih. Jadi kami geng-geng yang USM Tronoh ni pindah ke Parit Bunta. Oh. Sekarang ni dia ada kampus kejuruteraan USM lah dekat Parit Bunta. Ya, Ini sambung kita baru kat situ. tahu. Ramai orang tak tahu. Ya. Ya. Okey. Jadi daripada matrik dekat Pening, degree dekat Perak. Lepas tu je Sambung KPLI KPLI dekat Pulau KPLI Pinang dekat balik. Pulau Pulau Pinang Pinang. balik. Ya. Berapa lama KPLI tu? KPLI tu setahun je. Setahun. Setahun. And then dia ada lah kat situ. Sepenuh masa? Sepenuh masa. Kena praktikal apa semualah kat situ kan. Okey, masa KPLI tu cikgu kita nak tanya, apa subjek yang paling susah bagi cikgu? Masa KPLI tu sebab saya ambil Lulus semua subjek ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah lah, tak ada masalah lah, tak ada isu lah kan untuk sebab KPLI ni dia banyak mengajar kita pedagogi lah kat situ. Betul, Ya, betul kan. pedagogi. Cuma yang terkejutnya masa praktikal lah kan. Dihantar ke sekolah mengajar kan. Jadi rasa terkejut jugalah kan. Macam Itu mana nak pengalaman mengajar. pertama. Pengalaman pertama lah mengajar ya. Diberi kelas, masuk mengajar budak-budak dekat tempat ya. Okey cikgu. Cakap pasal pengalaman pertama cikgu intern kan? Ya. Nanti kita akan sambung lagi selepas ini untuk pengalaman cikgu intern. Kita nak tahu cikgu intern dekat mana. Betul. Ataupun lebih tepat istilahnya praktikum. Praktikum Ya, betul. cikgu, ya. Praktikum kat mana, macam mana perasaan kita ni bila dicerap. Dicerap tu Betul. adalah istilah untuk kalau guru-guru tu dinilai. Okey, Dalam kita kelas. dicerap macam mana pengalaman cikgu dan apa strategi cikgu. Kita cikgu-cikgu muda ni nak tahu juga. Yalah. Apa strategi cikgu gunakan untuk cikgu punya pencerapan dalam praktikum tu. Nanti kita akan sambung selepas ini. Jadi stay tune dengan kita dalam Parallax Podcast.